Okay, sebelum ni aku memang gunakan produk daripada Tioso, iaitu produk yang macam ni, botol minuman daripada Tioso yang macam ni. Saja korang pasti nampak lah, dah nampak lah selalu orang pakai benda ni. Cuma ni kali ni Tioso ada keluarkan produk yang baru dan aku beli, iaitu vacuum insulated mug, iaitu Tioso mug yang macam ni. So dia kira macam mug cawan lah kan, daripada keluaran brand je nama Tioso. Tioso lah sebut dia, aku tak pasti. So dia ada macam-macam warna. Cuma yang bagusnya dia boleh kekalkan kepanasan dan juga kesejukan air dalam cawan mug ni lah. So kita buka cawan ni macam mana, okay? Okay, ada plastik macam ni, kita buka dulu. Wah, memang serius cantik lah guys. Kau tengok ni cawan dia kan. Okay, dia kira macam cawan mug tapi dalam bentuk macam tumbler sikit lah. So boleh tahan panas dan sejuk sebab dia ada penutup kat atas dia ni. So keliling produk dia macam ni. Kau tengok sendiri. Cantik, untuk aku cantik. Dan aku memang suka warna hijau lah, sebab tu sebelum ni beli warna hijau juga. So dalam dia macam mana? Di dalam dia korang, kalau nak minum korang boleh isi air, kemudian tutup, korang minum macam ni je kan. Okay, nampak? Okay, korang minum macam ni je. Kemudian korang isi air, korang buka tarik macam ni. Okay, nampak? Dia ada getah kat tepi dia ni. Okay, dalam dia macam ni guys. Nampak? Memang menarik guys. Okey, kepada korang yang berminat dan dapatkan cawan mug daripada Tioso yang macam ni, sila klik link yang diberikan. Okey, bye.